Kita lupa niat wuduk. Sah tak? Ke kena semayang semula? Tidak sah. Kerana rukun wuduk itu 6 perkara. 2 daripada hadis, 4 daripada Quran. Apa daripada hadis? Niat nombor 1 dan nombor 6 tertib. 4 lagi daripada ayat Quran. 4 campur 2. Quran dan hadis inilah menjadi rukun wuduk. Nabi tak sebut cara berniat. Nabi sebut secara umum SAW. Maka ulama memberi contoh. Contoh niat bagi wuduk itu sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Boleh. Sahaja aku mengambil wuduk. Boleh. Sahaja aku berwuduk. Boleh. Dan yang mana senang? Yang mana kamu rasa senang? Sahaja aku berwuduk. Sah. Sahaja aku mengambil fardu wuduk. Boleh juga. Sahaja aku menunaikan fardu wuduk. Boleh juga. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Boleh juga. Itu banyak contoh dalam majmuk, dalam tahrir, dalam murni. Contoh-contoh.